Aku ingat suami aku akan jaga aku bila aku sakit. Tapi dia suruh aku duduk rumah mak aku sebab tak nak susah. Aku, Sabrina, umur 45 tahun, tinggal di Ampang. Aku dah kahwin dengan Farhan hampir 20 tahun. Dari awal perkahwinan aku tak pernah fikir dia akan buat aku macam ni. Kami bukan kaya. Hidup cukup-cukup makan. Tapi aku tak pernah merungut. Aku selalu ada dengan dia. Dari dia tak ada apa-apa. Sampai dia dah mula ada kehidupan yang lebih selesa. Aku tak pernah berkira. Aku sanggup ikat perut, berjimat, asalkan rumah tangga kami bahagia. Bila dia sakit, aku jaga dia. Aku yang hantar dia pergi klinik. Aku yang masakkan sup masa dia demam. Aku yang teman dia berjaga malam bila dia tak boleh tidur. Tapi sekarang, bila aku sakit, dia nak buang aku balik ke rumah mak aku. Aku tak pernah sangka hidup aku akan jadi begini. Semuanya bermula beberapa bulan lepas. Aku mula rasa cepat penat. Jalan sikit, aku tercungap. Kaki aku makin membengkak, perut aku rasa berat. Tapi aku abaikan. Aku fikir mungkin sebab aku banyak kerja rumah. Aku malas nak susahkan suami aku. Sampailah satu hari, aku rebah masa tengah masak. Farhan nampak. Dia panik. Dia bawa aku ke hospital. Bila doktor bagi keputusan, aku tengok wajah Farhan berubah. Puan Sabrina, buah pinggang puan ada masalah. Ini dah tahap yang perlu rawatan segera. Aku cuba senyum. Aku tak nak nampak lemah. Aku genggam tangan Farhan. Harap dia akan genggam balik. Harap dia akan cakap, tak apa sayang abang ada. Tapi sebaliknya, dia tarik nafas panjang. Sayang. Mungkin lebih baik kalau sayang duduk rumah mak dulu. Aku terkedut. Kenapa? Dia tunduk. Dia tak berani pandang aku. Abang. Tak tahu nak uruskan semua ni? Abang tak biasa. Air mata aku jatuh sendiri. Jadi aku ni apa? Bila dia sakit, aku boleh uruskan semua. Tapi bila aku sakit, aku beban. Malam tu aku kemas baju. Aku balik ke rumah mak. Aku sakit, aku kecewa, tapi aku masih tak ada pilihan. Mak aku, walaupun dah tua, dialah yang jaga aku. Dialah yang urut badan aku. Dialah yang masakkan makanan sihat untuk aku. Aku terlantar dan suami aku langsung tak datang jenguk. Satu malam, masa aku termenung di katil, mak duduk sebelah aku. Dia genggam tangan aku. Sabrina, mak pernah dengar orang cerita pasal bawang Dayak. Aku angkat muka. Bawang apa? Mak aku senyum. Dulu orang lama-lama guna bawang ni. Mereka rebus, minum air dia untuk jaga kesihatan. Tapi sekarang, dah ada yang moden, dah ada dalam kapsul. Mak ada kawan yang cuba. Katanya badan dia rasa lebih ringan. Aku terdiam. Aku fikir, apa lagi yang aku ada untuk hilang aku cuba. Aku jaga makan. Aku ikut nasihat doktor. Aku jaga waktu rehat. Beberapa bulan kemudian, aku mula rasa lain. Aku lebih bertenaga, aku boleh berjalan lebih lama. Masa aku pertama kali keluar rumah tanpa rasa sakit, mak aku senyum sambil kesat air mata. Mak ingat, mak akan tengok anak mak terbaring selama-lamanya. Aku genggam tangan mak, tangan yang sepatutnya aku genggam dari dulu. Suami aku, dia cuma datang bila aku dah mula sihat. Sayang, bila nak balik rumah, aku pandang dia, aku senyum. Rumah mana, bang? Rumah yang abang halau saya dulu. Dia tergamam. Dia tarik tangan aku, tapi aku tepis perlahan. Masa saya sakit, saya beban. Sekarang saya sihat, baru abang ingat saya? Dia tak dapat jawab. Dan aku? Aku tak akan ulang kesilapan yang sama. Orang yang hanya ingat kita bila kita dah kuat, tak layak ada dalam hidup kita. Jangan harap seseorang akan jaga engkau hanya sebab kau pernah jaga dia dulu. Dan jangan tunggu orang lain untuk jadi penyelamat sebab kadang-kadang satu-satunya orang yang akan selamatkan kau adalah diri kau sendiri. Kalau kau sakit, ikhtiar. Kalau orang tinggalkan kau, bangkit. Sebab dunia ni tak akan berhenti tunggu kau.